Hi guys, saya tengok statement ni kan, MPDAP minta kerajaan jawab siapa tanggung kos Trump ambil satu bangunan Ritz-Carlton hingga cecah 5 juta untuk kos berapa hari. Aku rasa 1 hari 2 hari je kot diorang ni datang ke Malaysia, cecah 5 juta. So siapa bayar? So yang tanya ni MPDAP. So saya cari-cari masih lagi tak dapat jawapan daripada kerajaan, terutama daripada PM lah, PMX. Tapi sekarang saya pelik kebanyakannya yang bertanya kerajaan adalah daripada kerajaan. So kena jawab lah, sebab kalau kerajaan yang membayar 5 juta melibatkan duit rakyat. So dalam duit rakyat tu ada rakyat yang memang tak boleh terima Trump ni datang ke Malaysia. Sebab ini merupakan ketua genosid. Okay, genosid kepada Gaza, Palestin, rakyat Palestin. So ni yang tanya tu MPDAP. Saya nak dengar lah apa jawapan PMX kan, ataupun jawapan daripada Kementerian Keuangan, ataupun jawapan daripada kerajaan lah. Sebab saya tunggu dekat sidang parlimen tu memang tak ada jawapan lagi. So kita pun nak tahu 5 juta untuk tanggung kos Trump turun ni daripada duit rakyat ke ataupun siapa keluar duit. Tolong jawab lah PMX ni, jawab. Ya, sebab ni bukan saya tanya ni MPDAP. Saya tolong tanyakan bagi pihak rakyat lah marahan ni. Okey, PMX yang ku sayangi. Sebab kalau daripada duit rakyat, banyak sangat alasan bila rakyat nak mohon itu, mohon ini, dikatakannya kerajaan tak ada duit. Kerajaan tak ada duit. Kerajaan tak ada duit. Tapi ni duit apa? Rakyat nak tahu duit apa. Boleh tak bagi penjelasan? Okey? 5 juta bukan sikit banyak. 5 juta bukan sikit banyak. Bagi orang miskin, orang susah, B40, boleh bagi macam-macam. Boleh bagi macam-macam kepada orang miskin ataupun orang B40. Okey? Kita tunggu jawapan daripada kerajaan, terutama PMX. Okey.